Kawan-kawan semua, perasan tak? Harga barang dapur makin menggila sekarang ni. Ini laporan daripada DOSM, iaitu Jabatan Statistik. Sekarang, ayam standard harga dah cecah RM10.50 sekilo. Ikan siakap naik 10%. Santan segar naik dekat 30%. Semua ni berlaku sebab SST baru, nilai ringgit lemah dan kos operasi yang makin tinggi. Sekarang gaji dah naik, tapi harga barang pun naik laju macam gaji. STR tak cukup tampung pun. Kawan-kawan, kita kena bijak berbelanja sekarang. Beli masa promo, tanam sikit-sikit sendiri, guna apps untuk banding-bandingkan harga, baru kita beli. Dan kerajaan, tolonglah kawal harga barang asas ini. Rakyat dah semput,